Hai geng, pernah tak anda rasa penat waktu tengah hari? Kerja tak jalan, lepas tu rasa nak tidur je sampai esok. Saya faham lah tu kan. Saya pun pernah macam tu, tapi hari ni saya nak share rahsia power nap. 1 jam je tapi hasil dia macam menjadikan satu hari anda energetik. 5 je cara senang, tengok sampai habis. Lepas tu subscribe kalau anda nak jadi produktif macam superhero. Hey, selamat datang ke Momok Tium, seperti kehidupan dan juga makanan. Like, subscribe dan bell jika anda masih belum. Saya Mike daripada Fantografi. Jadi, apa yang membuatkan power nap ni power? Bukanlah tidur lama, tapi tidur dengan betul. Saya dah test 5 teknik ni. Jadi, dari mengantuk teruk, jadi segar balik dalam masa yang singkat. Tak payahlah minum kopi pun. Cukup bantal je guys. Okey, dah ready? Jom kita explore. Cara pertama, 20 minit je tidur guys. Jangan tidur sampai 3 jam. Nanti bangun pening dan bertambah mengantuk lagi ada. Okey, saya selalu set timer 20 minit. Contoh, lepas edit video je, saya baring, tutup mata, bangun je rasa macam dah restart otak ni. Anda cubalah 20 minit je esok. Tengok segar tak? Cara kedua, cari tempat gelap. Cahaya terang ni musuh pada power nap. Okay, saya suka baring bawah meja ataupun tutup mata dengan kain. Contohnya tengah hari ni yang panas, kita tutup lampu 20 minit je. Okay, bangun fresh. Anda try lah, gelapkan sikit kawasan sekitar. Tengok, sure anda lebih cepat tertidur. Cara yang ketiga, relax dulu 2 minit. Sebelum baring, saya tarik nafas dulu 2 minit. Okey, contohnya duduk senyap, tarik nafas 4 saat, lepas 4 saat otak pun jadi tenang saja kan. Okey, jadi tidur pun menjadi senang. Anda cubalah tengok, tarik nafas dulu, tengok cepat lena punya. Cara keempat, alarm mestilah lembut. Bunyinya lembut saja kan. Janganlah guna bunyi siren macam emergency nak keluar bangunan. Kan nanti bangun terkejut macam kena kejar hantu pula. Tiba-tiba kita beratur pula tempat perhimpunan kecemasan. Salah. Jadi saya suka lagu alarm yang slow saja. Contohnya bunyi burung. Bangun pun rasa aman je. Okay, anda set lah esok alarm yang lembut. Tengok bangun pun tak stres kan. Okay, cara yang kelima yang terakhir itu bangun terus bergerak. Tengok lepas 20 minit jangan baring balik guys. Saya bangun buat dulu setengah jam ke 10 kali ataupun gerak-gerak ke, goyang-goyang badan ke ataupun cuci muka anda. Contoh bila habis nap, saya jalan-jalan lah, langkah-langkah, melangkah sikit dan 10 ke 15 langkah and then terus rasa back to the world. Anda try lah tengok, bangun, lepas tu bergerak, tengok tenaga tu datang semula. So, itulah dia 5 cara. 20 minit tidur and then tidur di tempat yang gelap and then ambil masa untuk relax dulu and then bangun dengan alarm yang lembut, tidak terkejut and then bangun dan juga terus bergerak. Power kan, benda simple je tapi boleh membuatkan hari anda. Cubalah esok tengah hari. Lepas tu cerita kat saya macam mana pengalaman anda dekat ruangan komen. Power nap anda ni jadi ke tak? Kalau suka video ni, smash sikit subscribe button tu. Share kat kawan selalu yang menguap keletihan tu, terutamanya lepas makan nasi kandar tengah hari. Dan kita jumpa lagi di next video di Mok Tube Gang. Jom produktif dengan power nap. Peace out.